Pernahkah anda rasa seolah-olah seluruh dunia anda sedang runtuh? Semakin anda cuba mengawal, semakin keadaan menjadi huru-hara. Hubungan, kerjaya, kewangan, kesihatan, semuanya terasa seperti berada di hujung tanduk. Anda berdoa, anda berusaha, tetapi dinding-dinding seakan semakin merapat. Dalam keadaan terdesak ini, fikiran anda mungkin menjerit, mengapa ini terjadi pada saya? Adakah saya sedang dihukum? Ini adalah titik di mana ramai orang berputus asa, percaya bahawa ini adalah pengakhirannya. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda, kekacauan ini, kesakitan yang amat sangat ini, bukanlah satu pengakhiran. Sebaliknya, ia adalah petanda paling jelas bahawa anda berada di ambang satu keajaiban yang besar. Ini bukanlah sekadar kata-kata manis untuk menenangkan anda. Ini adalah satu proses penstrukturan semula, dalaman yang sangat mendalam, satu proses yang diperlukan. Bayangkan anda ingin membina sebuah bangunan pencakar langit yang megah di atas tapak sebuah rumah lama yang usang. Bolehkah anda terus membina di atasnya? Tentu tidak. Anda perlu merobohkan struktur lama itu terlebih dahulu, menggali asasnya dan membersihkan segala serpihan sehingga ke dasarnya. Proses merobohkan itu bising, berdebu dan kelihatan seperti satu kemusnahan total. Tetapi ia adalah langkah yang paling kritikal untuk membina sesuatu yang jauh lebih hebat, lebih kukuh dan lebih tinggi. Begitulah yang sedang berlaku di dalam diri anda. Kehidupan lama anda dengan segala kepercayaan terhad, trauma masa lalu dan identiti yang tidak lagi relevan adalah rumah usang itu. Alam semesta atau Tuhan atau kesedaran agung tidak sedang menghukum anda. Ia sedang menjawab doa anda untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kelimpahan, untuk cinta sejati dengan cara yang paling berkesan, dengan merobohkan asas yang rapuh supaya sesuatu yang ajaib dapat dibina. Jadi, jika anda sedang melalui fasa ini, tarik nafas dalam-dalam. Anda tidak hancur. Anda sedang membuat ruang. Jadi, bagaimana anda boleh menavigasi proses perobohan dalaman ini tanpa kehilangan arah? Jawapannya terletak pada satu anjakan perspektif yang radikal. Anda perlu berhenti melihat kekacauan ini sebagai musuh dan mula melihatnya sebagai sekutu anda dalam proses transformasi. Ini bukan tentang pemikiran positif yang dangkal, menafikan kesakitan yang anda rasai. Sebaliknya, ia adalah tentang memahami mekanisme tenaga yang sedang berlaku. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk diri anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Apabila anda meminta sesuatu yang lebih besar dalam hidup anda, satu keajaiban, anda sebenarnya meminta untuk bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Namun, asas lama anda yang dibina atas ketakutan, keraguan dan kesakitan bergetar pada frekuensi yang lebih rendah. Kedua-dua frekuensi ini tidak boleh wujud serentak dalam ruang yang sama. Maka, berlakulah gempa bumi dalaman. Tenaga berfrekuensi rendah yang lama mesti dilepaskan dan proses ini selalunya dirasai sebagai huru-hara dan kesakitan. Di tengah-tengah kekacauan ini, alam semesta akan mula menghantar tanda-tanda halus, seolah-olah bisikan untuk meyakinkan anda bahawa anda berada di landasan yang betul. Anda mungkin akan melihat nombor yang berulang-ulang, seperti 11/11 atau 4/4. Anda mungkin secara tiba-tiba teringat seseorang dan beberapa saat kemudian orang itu menghubungi anda. Ini dipanggil synchronicity. Ia bukan kebetulan. Ia adalah pengesahan daripada medan kuantum bahawa tenaga anda sedang mula selari dengan realiti yang baru. Satu lagi tanda ialah perasaan damai yang aneh di tengah-tengah ribut. Walaupun keadaan luaran huru-hara, ada satu sudut kecil di dalam diri anda yang terasa tenang dan yakin. Pegang pada perasaan ini. Ia adalah kompas anda. Ia adalah suara kebijaksanaan dalaman anda
yang memberitahu, teruskan percaya pada proses ini. Untuk benar-benar memahami mengapa proses ini terasa begitu sukar, kita perlu melihat ke dalam sistem operasi manusia. Minda separa sedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada kehidupan harian kita, termasuk fikiran, tindakan dan emosi kita dikawal oleh program-program yang tersimpan di dalam minda separa sedar. Program-program ini terbentuk sejak kita kecil berdasarkan pengalaman, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Kebanyakan daripada kita membawa program-program yang tidak lagi menyokong impian kita. Program kekurangan, rasa tidak layak atau ketakutan akan kegagalan. Apabila anda meminta satu keajaiban, anda sebenarnya sedang mencabar keseluruhan identiti lama anda yang tersimpan dalam minda separa sedar ini. Identiti lama ini yang mungkin melihat dirinya sebagai mangsa atau seseorang yang sentiasa bergelut, tidak akan melepaskan kuasanya dengan mudah. Ia akan mencetuskan segala ketakutan dan keraguan untuk memastikan anda kekal dalam zon selesa yang dikenalinya, walaupun zon itu penuh dengan kesakitan. Inilah sebabnya mengapa apabila anda semakin hampir dengan kejayaan besar, sabotaj diri sering berlaku. Anda mungkin tiba-tiba jatuh sakit, bertengkar dengan orang tersayang, atau membuat keputusan kewangan yang tidak bijak. Ini bukanlah anda yang sebenar. Ini adalah program lama minda separa sedar anda yang sedang melawan untuk terus hidup. Ia seperti perisian lama dalam komputer yang tidak serasi dengan sistem operasi yang baru. Kekacauan yang anda alami adalah proses uninstall perisian lama ini. Ia melibatkan penulisan semula, kod-kod asas dalam diri anda, melepaskan ikatan emosi pada memori-memori lama yang menyakitkan. Ia adalah satu proses detoksifikasi emosi dan mental yang mendalam. Dan seperti mana-mana detoksifikasi, ia boleh menjadi tidak selesa. Bagaimana anda boleh mempercepatkan proses ini dan mengurangkan penderitaan? Kuncinya bukan dengan melawan lebih kuat, tetapi dengan melepaskan kawalan sepenuhnya. Anda perlu berserah. Berserah di sini tidak bermaksud mengalah atau menjadi pasif. Ia adalah satu tindakan keberanian yang amat tinggi. Ia adalah pengakuan bahawa ada kuasa yang lebih bijaksana daripada ego anda yang sedang bekerja. Apabila anda berhenti melawan arus dan mula mempercayai aliran itu, anda mengalihkan tenaga anda daripada penentangan kepada penerimaan. Di sinilah sains kuantum memberikan kita panduan yang sangat praktikal melalui kesan pemerhati atau the observer effect. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, ahli fizik mendapati bahawa zarah-zarah subatomik berkelakuan secara berbeza apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, penuh dengan potensi yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, ia runtuh, menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Fikiran dan emosi anda juga adalah tenaga. Apabila anda terperangkap dalam drama kekacauan, anda sedang memerhatikan dan memberi tenaga kepada realiti yang tidak anda ingini, menyebabkannya menjadi lebih kukuh. Langkah praktikalnya ialah jadilah pemerhati yang sedar terhadap fikiran dan emosi anda tanpa menghakiminya. Apabila perasaan takut atau cemas muncul, jangan melawannya. Sebaliknya, katakan pada diri anda, saya perhatikan ada perasaan takut di dalam diri saya. Dengan hanya memerhatikannya sebagai seorang saksi, anda menarik diri daripada terjerat di dalamnya. Anda berhenti memberi tenaga kepadanya. Anda membiarkan gelombang emosi itu berlalu tanpa meruntuhkannya menjadi realiti anda. Lakukan ini setiap hari. Ambil masa beberapa minit untuk hanya duduk diam dan perhatikan apa yang berlaku di dalam diri anda, seolah-olah anda sedang menonton filem.
Latihan mudah ini secara beransur-ansur akan mengubah frekuensi anda daripada ketakutan kepada kedamaian dan mempercepatkan pembinaan asas baru anda. Sekarang mari kita selami lebih dalam lagi bagaimana anda secara aktif membentuk realiti anda pada tahap kuantum. Ramai yang salah faham tentang manifestasi menganggap ia seperti membuat pesanan dari katalog kosmik. Tetapi ia jauh lebih mendalam. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda adalah dari segi getaran tenaga. Setiap fikiran dan emosi anda mengeluarkan satu tanda tangan elektromagnetik yang unik ke dalam medan kuantum, iaitu lautan tenaga dan maklumat yang menghubungkan segala-galanya. Medan ini tidak bertindak balas kepada kata-kata anda tetapi kepada frekuensi getaran anda. Inilah sebabnya mengapa anda boleh mengulangi afirmasi positif 1000 kali sehari. Tetapi jika di dalam hati anda merasa tidak layak, medan kuantum akan bertindak balas kepada perasaan tidak layak itu, bukan kepada kata-kata anda. Keadaan ini dipanggil incoherence ataupun ketidakselarasan, di mana fikiran dan hati anda menghantar isyarat yang bercanggah. Kekacauan yang anda alami itu selalunya adalah satu tempoh ketidakselarasan yang memuncak. Hati anda sudah mula bergetar pada frekuensi realiti baru yang anda inginkan, tetapi minda anda yang diprogramkan masih berpegang pada frekuensi lama yang penuh ketakutan. Pertembungan dua frekuensi yang berbeza inilah yang menghasilkan ribut di dalam diri anda. Di sinilah peranan epigenetik menjadi sangat relevan. Epigenetik adalah sains yang mengkaji bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Dr. Bruce Lipton, seorang pakar biologi sel, membuktikan bahawa isyarat daripada minda kita, terutamanya emosi, boleh mengaktifkan atau menyaktifkan gen-gen tertentu. Ini bermakna dengan mengubah keadaan dalaman anda, dengan secara sedar memilih untuk merasakan emosi yang selaras dengan masa depan yang anda inginkan, seperti kesyukuran, kegembiraan dan kebebasan, walaupun keadaan luaran belum berubah, anda secara harfiah sedang memberi arahan baru kepada sel-sel badan anda. Anda sedang membina biologi masa depan anda pada masa sekarang. Proses ini memerlukan anda untuk menjadi orang yang sudah pun memiliki keajaiban itu. Jangan tunggu sehingga anda kaya untuk merasa berkelimpahan. Rasa berkelimpahan sekarang. Jangan tunggu pasangan jiwa anda muncul untuk merasa dicintai. Berikan cinta itu kepada diri anda sekarang. Dengan melakukan ini, anda mencipta keselarasan ataupun coherence antara fikiran dan hati anda, menghantar satu isyarat yang jelas dan kuat ke medan kuantum, memberitahunya bahawa realiti baru itu bukan lagi satu kemungkinan, tetapi satu kepastian yang sedang berlaku. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip-prinsip tinggi ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah melalui amalan-amalan kecil yang konsisten. Mulakan setiap pagi bukan dengan mencapai telefon bimbit anda, tetapi dengan mengambil masa 5 minit untuk berhubung dengan diri anda. Duduk diam, letakkan tangan di hati anda dan tanyakan soalan ini. Apakah versi terhebat diri saya akan pilih untuk menjadi hari ini? Kemudian, fikirkan 3 perkara yang anda syukuri. Kesyukuran bukanlah sekadar adab yang baik. Ia adalah salah satu frekuensi getaran yang paling tinggi. Apabila anda benar-benar merasakan kesyukuran, adalah mustahil untuk merasa takut atau kekurangan pada masa yang sama. Amalan ini menala semula frekuensi anda untuk hari itu. Sepanjang hari, latih diri anda untuk melihat sinkronisiti. Apabila anda melihat nombor berulang atau mendengar lagu yang betul-betul menggambarkan perasaan anda ataupun terjumpa artikel yang menjawab soalan yang baru anda fikirkan, jangan abaikan ia sebagai kebetulan.
Berhenti sejenak dan akui ia. Ucapkan terima kasih kepada alam semesta. Ini mewujudkan satu gelung maklum, balas positif, di mana semakin anda mengakui bimbingan ini, semakin banyak ia akan muncul. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan anda, mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Saya ingin menjemput anda untuk melakukan satu eksperimen kecil hari ini. Cuba perhatikan satu sahaja sinkronisiti, sekecil mana pun ia. Mungkin ia adalah seekor rama-rama yang terbang melintasi anda sejurus selepas anda memikirkan tentang transformasi. Mungkin ia adalah mesej daripada kawan lama yang sudah lama anda tidak hubungi. Apabila anda menemuinya, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Tuliskan apakah sinkronisiti yang anda alami dan apakah mesej yang anda rasa ia cuba sampaikan. Dengan berkongsi, kita bukan sahaja menguatkan kepercayaan kita sendiri, tetapi kita juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini untuk membuka mata mereka kepada keajaiban di sekeliling kita. Salah satu cabaran terbesar dalam perjalanan ini ialah mengekalkan keadaan getaran tinggi anda, terutamanya apabila keraguan mula menyelinap masuk atau apabila anda tergelincir kembali ke corak pemikiran lama. Pertama sekali, faham bahawa ini adalah normal dan sebahagian daripada proses. Anda sedang membina otot-otot mental dan emosi yang baru. Sama seperti pergi ke gym, pada mulanya otot anda akan sakit dan anda akan merasa letih. Begitu juga dengan minda anda. Apabila keraguan muncul, jangan hukum diri anda. Itu hanya akan menurunkan frekuensi anda. Sebaliknya, layan keraguan itu dengan belas kasihan, seperti anda melayan seorang kanak-kanak yang ketakutan. Akui kewujudannya dan kemudian dengan lembut ingatkan diri anda tentang kebenaran yang lebih besar. Di sinilah konsep resonance dalam mekanik kuantum boleh membantu. Resonance berlaku apabila satu objek yang bergetar menyebabkan objek lain yang berdekatan mula bergetar pada frekuensi yang sama. Untuk menstabilkan diri anda dalam realiti baru, anda perlu sentiasa meletakkan diri anda dalam persekitaran yang beresonans dengan frekuensi yang anda inginkan. Ini mungkin bermakna anda perlu mengurangkan masa dengan orang yang sentiasa negatif. Ia mungkin bermakna anda perlu berhenti menonton berita yang menakutkan. Sebaliknya, kelilingi diri anda dengan buku, muzik, video dan orang-orang yang menaikkan semangat anda dan mengingatkan anda tentang kuasa sejati anda. Bayangkan anda adalah sebuah radio. Matlamat anda adalah untuk sentiasa menala ke stesen keajaiban. Kadang-kadang anda akan tertekan butang yang salah dan mendapat siaran yang penuh dengan statik keraguan dan ketakutan. Apabila ini berlaku, jangan panik atau marah pada radio itu. Dengan tenang dan sabar, putarkan semula tombol itu sehingga anda mendapat siaran yang jelas semula. Setiap kali anda dengan sedar memilih untuk kembali ke frekuensi cinta dan kepercayaan, anda menguatkan sambungan itu. Anda memberitahu alam semesta, inilah frekuensi pilihan saya. Inilah realiti yang saya pilih. Lama-kelamaan, frekuensi baru ini akan menjadi keadaan lalai anda dan keajaiban yang anda nantikan tidak lagi menjadi sesuatu yang anda kejar, tetapi sesuatu yang menjadi sebahagian semula jadi daripada hidup anda. Sebagai kesimpulan, mari kita imbas kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama. Kekacauan yang anda hadapi sekarang bukanlah satu tanda bahawa anda telah gagal atau ditinggalkan. Ia adalah isyarat yang paling kuat bahawa anda sedang dinaik taraf. Ia adalah proses suci di mana asas lama yang rapuh sedang dirobohkan untuk memberi laluan kepada struktur yang lebih megah dan agung, iaitu kehidupan impian anda. Anda telah belajar bahawa di sebalik kekacauan ini, minda separa sedar, anda sedang menjalani proses penyusunan semula yang mendalam
melepaskan program-program lama yang tidak lagi relevan. Anda kini memahami bahawa melalui prinsip-prinsip sains kuantum seperti kesan pemerhati dan resonans, anda bukanlah pemerhati pasif dalam hidup anda, tetapi seorang peserta aktif. Setiap fikiran, setiap emosi dan setiap kepercayaan anda adalah satu arahan yang anda hantar ke medan kuantum, secara berterusan membentuk realiti di sekeliling anda. Anda telah diberikan alat praktikal seperti berserah, menjadi pemerhati yang sedar dan mengamalkan kesyukuran untuk menavigasi proses ini bukan dengan penentangan, tetapi dengan kepercayaan dan keanggunan. Ingatlah, kunci kepada transformasi ini bukanlah dengan berjuang lebih keras, tetapi dengan menyerah kepada kebijaksanaan proses itu. Berhenti cuba mengawal setiap butiran dan sebaliknya, percayalah bahawa ada satu kecerdasan yang lebih besar sedang mengatur segalanya demi kebaikan tertinggi anda. Keajaiban anda tidak berada di luar sana untuk anda cari. Ia berada di dalam diri anda menunggu untuk dibina di atas asas baru yang sedang anda sediakan sekarang. Percayalah pada proses ini. Percayalah pada diri anda. Anda berada tepat di tempat yang sepatutnya. Ambil satu langkah hari ini. Pilih untuk percaya. Pilih untuk melihat kekacauan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai gerbang kepada keajaiban anda. Langgan saluran ini untuk terus berjalan bersama kami dalam perjalanan mengingati siapa diri anda yang sebenar dan untuk terus menerima sokongan dan kebijaksanaan dalam membina realiti yang anda impikan. Perjalanan anda penting dan anda tidak bersendirian.